Okey, kita lihat dua perbezaan RAM berwarna biru ini dan RAM berwarna hijau. Okey, kita lihat dari segi fizikal hadapan ialah ada stiker yang mengandungi brand, voltage dan kapasiti. Okey, kita lihat RAM berwarna biru ini ialah brand yang lain, tidak sama yang berwarna hijau, 2GB PC3, dan kita lihat 1GB atau 2GB pada RAM berwarna hijau ini. RAM berwarna hijau ini ialah brand Kingston, tidak sama brand yang sebelah atas atau berwarna biru. Okey, RAM merupakan chip dalam komputer yang menyimpan data sementara yang boleh diakses pada bila-bila masa. Okey, kita lihat fizikal belakang dan fizikal hadapan. Kita lihat kedua-dua perbezaan RAM, dan apa yang perlu anda tahu, PC desktop kita perlu sama kedua-dua RAM. Tidak boleh masukkan kedua-dua brand ataupun kapasiti atau voltage yang tidak sama.